Assalamualaikum guys. So hari ni kita orang nak pergi Melaka. Umi ada belakang. Tu wife aku. Okay, jom kita pergi Melaka, okay? Kita tengok apa yang best kat Melaka. Ada dekat Aren Asnawa. Tinggal pergi toilet je. Guys, kita dah nak masuk tol Simpang Ampat, Alor Gajah. Ya. Yeah. Okay. Aku tak exit Air Keruh. Air Keruh lagi 20 km macam tu, 27. Exit sini kita lalu ke dalam. Right? So jom Simpang Ampat. Samping. RM14.50. Suka masuk kat sini sebab kat tepi dia ada jual barang mana barang-barang. Mana dah? Sini kat sini, kat tepi ni macam-macam dia jual. Wah ni, Keria Kula Melaka, Coconut Shake, Warung Dodol, Lemang. Okay. Mana ni? Wah ni tepi ni, macam-macam ni. Oh, dah ada mesti DIY. Mitsu. Petron Simpang Ampat. Guys, lama lah tak datang Melaka guys. Tahun lepas rasa kita tak pergi kat Melaka habis tak? Setahun tak pergi Melaka. Nampak ni? Dia jual teddy bear. Macam dekat Bukit Bunga. Tak ingat dah. The Orchid Wellness. Nanti kita sambung. Jam guys. Mana Melaka jam. Banyak bangunan baru. Guys, kita nak pergi Pak Air Avocado. Ni jual durian. Durian king. Durian shake. Durian shake mana? Ni kuih Keria antarabangsa. Kuih Keria antarabangsa. Avocado Melaka. Tandas sebelah sana. Wow. Famous number 1. Dalam bumi. Jom. Kita tahu dia dulu. Macam yo. Sampai dah klepot pun ada sini. Baik kita makan dulu tau. Asal pada klepot ada, jenahak semua ada. Ya, ada sikit. Sini. Ada ni menu lah. Wow, cantik kan? Okay.
Pure. Pure. Oh, kasih. Guys, mari makan kan. Kita tak makan, kita minum je jatuh. Ni ambil umi. Mama, umi ada. Nanti lu. Guys, avocado. Miskin nak luar. Mami tu. Tak sangat kan? Okay. Mana yang? Tak mana? Pergi tak mana? Mama ni avocado umi cakap sedap di Melaka. Kita main Melaka Mama. Jomlah. Ni benda ni yang? Mango kunafa crunch apa entah tadi. Ni. Manis. Dia tak ada crunchy pun. Basah kan dia. Makan je lah. Sedap juga. Boleh lah. Tapi yang tak beli dah kot. Hmm? 13. 590. Siapa kata? Ada pun je lah. Ya Allah. Au. Weh, cantik kat sini. Dia datang kat avocado. Saya ada surau. Beware of makcik bawah. Jam bapak tongkol, saudagar hitam belian dari Kompos Tunggu. Ya, tetangga dia cantik. Avocado sebelah dengan kuih keria antarabangsa. Macam tempat dia tersorok kan. Hari tu bosan bukan kat sini kan tu. Semua dia ada tempat sini kat kuih dia obok tu. Dulu bukan kat sini ya. Dulu kat depan sana ni. Rasa apa kawasan dilarang kan? Jom guys, kita nak pergi tengok hotel. Hotel apa dah? Tak ingat dah. Orang dah tempat dah booking hotel dekat Agoda tadi. Tadi nak makan cendol. Tapi tak jadi. Sebabnya susah nak cari parking. Parking memang susah kat Melaka. Siapa tahu apa benda ni guys? Kapal. Kapal? Cantik ke? Wow. Kan kapal kan? Tak. Kapal. Tak kapal. Macam kapal Melaka.
Ini kawasan yang dia orang tambak ni. Dah jauh dah. Laut dah tadi. Kita nak pergi ni, nak pergi cari hotel. Tu, hotel kita orang Red Hotel. REED Hotel. Ha, itu kita duduk situ 707 hotel tu. Hari tu kita duduk situ. Situ? Kita duduk situ pula. Dia tahu. Red Hotel. Guys, kita nak pergi Uniqlo yang besar. Aku rasa paling besar dalam Malaysia. Kita nak pergi Uniqlo paling besar dalam Malaysia. Tu lah. Uniqlo. Dua baju. Kita tengok dalam dia ada apa. Nak. Ni Uniqlo ni. Wow. Di sebelah Mix You, Burger King. Jagi. Dan kita parking kat dalam sini. Boleh. Ya, ada parking. Coffee bean ada ya, ada coffee bean. Kita tengok. Ni ada parking. Ni okey you. Boleh. Oh guys. Uniqlo. Wow. Boleh ke pakai macam ni? Boleh, salah. Tu lah kita semayang tu kat sini. Main bawa lah kita semayang. Jadi cantik. Ya. Yeah. Guys, bag dia. Wifi handling. Guys, biasa je kat dalam dia guys. Kat dalam dia biasa je. Macam tak ada apa-apa sangat. Tu lah guys. Sebenarnya aku nak cari ni masjid ke sebelum check in kan. What guys, Uniqlo. Okay. Kita tinggal semayang jap dekat Haji Sa'ad Ibni Abi Waqqas. Mari dia guys. Kita nak pergi toilet dulu. Nak jamak sebenarnya jamak. Nak jamak. Pergi toilet dulu. Toilet lelaki. Cik makan. Oh, mesti mana dia? Kadang keju. Kira mana dia mesti. Okay guys, kita sambung. Jom kita tengok bahagian dalam masjid. Oh ini
Semua kursi dia. Ini cantik. Mimbar cantik mimbar dia. Oh. Mimbar kecil kat situ. Suku. Okay guys, kembali. Lagi kita nak check in hotel. Hotel pukul 3. Boleh pergi sekali. Right, see you next. Singgah sini, Medan Selera, Tanjung Keling. Makan ni asam pedas. Boleh kan? Dia nak pergi makan asam pedas kat Medan Selera, Tanjung Keling. Selalu makan kat sini lah best. Apa yang ada? Hai, kita makan ikan ni. Yang lengan. Umi makan ikan pari, Ayang makan ikan pari juga. Hai, makan dulu eh. Guys, kita dah sampai hotel. Okay. Oh, hotel cantik. Oh, ada kursi roda. Ada lift. Ada toilet kat luar. Besar hotel dia. Murah, RM94 satu malam. 2 katil, 1 queen, 1 single. Untuk 3 orang. Okey ya. Tingkat 2. Haha, jom. Kita tolak. Tolak pun. Tolak. Kat 2. Tingkat 2. So guys, jom kita tengok bilik dia macam mana. Lawa ke tak lawa? RM94 termasuk tax. Kan? Ya. Untuk tidur je. Lepas ni nak jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, dia ketuk ni. Bang sini. Yo. Kau ayam kentut ni. Ada lah kita tu ambil bang. 2 berapa? 203. 203. Janitor room. Oh. Jangan lepas tu atau alih kata. Ada nak. Ya. Saya ya. Nanti abang nak buat video. Dia masuk dulu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Terbalik. Terbalik. Assalamualaikum. Oh. Cantik weh bilik dia. Cantik guys. Ada almari. Mari kita tengok bilik air dulu. Okay lah, cuma tak ada bathtub. Okey lah macam ni. Ni katil Umi. Ni katil saya. Ada TV. Okay, kita corak dia macam ni. Ada aircon semua. Kursi ada 3. Kita tengok belakang dia.
Pemandangan wow. Tinggi ya. Okay. So guys, tu je. Kita Umi dengan Ayah nak semayang dulu. Tu petang nanti baru kita keluar. Ada arat kat situ. Okay. Okay lah ni. Okay. Kalau balak. Lama dah datang. Last datang dengan Yop dengan Jimmy. Macam-macam ada jual. Macam ni berdua. Ini. Apa yang macam lain dah? Mana chalet saya duduk? Dia ambil chalet ke sini? Oh, so macam pantai Miami Beach kat tengah ni. Cik tepuk ada yang mana cik tepuk? Ikan bakar. Hai, cantik guys. Wow. Sunset. Ini pukul 6.46. 6.48. Guys, aku dah sampai kat hujung Kalamalak. Cantik guys. Sunset. Ada kapal kat situ. Ni abang-abang ni tengah mancing. Jom. Sini ada surau Muara Bidara Resort. Kita nak pergi cari tandas. Ada surau Bonda Puteri. Nak pergi toilet tak? Tu nak bayar kat mana? Bayar kat mana? Toilet tu guys. Okay guys, kalau dah nak maghrib dah, jom lah. Dah balik. Ya dah. Saya ambil video. Sampai dekat Bandar Ilir, Formosa guys. Wah, lama tak nampak. Ni belakang ni dataran pahlawan belakang ni. Dataran pahlawan. Umi nak pergi tandai. Jom. Tu tanda. Boleh tak? Boleh. Ni ada tanda. Tanda. Bayaran masuk tandas awam 50 sen. 50 sen. Mana 50 sen tadi? Ni nak masuk. Adik anak. Mana? Gitu. Terawih. Sekejap. Saya ada 50 sen tadi. Mana? Saya jatuh. Seorang. Ni seorang. Yang pergi tak kan? Tanah awam. Cantik guys. Tandas pun dia cantik lah sekarang. Itu replika istana. Tu situ Formosa.
Malam kita nak naik cruise. Okay. Kita nak naik cruise. Oh, cerahnya kat sini. Okay. Guys, memorial peristiharan kemerdekaan bangunan ni. Wow. Nampak? Ayo. Ini Famosa guys. Wow. Ni guys, ini Famosa. Okay. Oh, dah buka lah pagar istana belakang. Hijau. Labubu. Bukan selalu kita jalan malam. Ni kan kereta api. Guys, Medan Selera Cendera Mata Medan Samudra. Kita nak naik cruise. Ke mana naik cruise? Oh tu ada kapal. Bang, naik cruise kat mana bang? Bang, itu jalan tu bang. Ha? Lorong tu abang patahkan air. Dia punya tempat tu tengah-tengah bang. Oh bukan sini. Yang ini tak boleh bang. Di sana nanti abang kena pusing juga. Jadi Oh, senang abang. sini Lorong tu masuk dalam. abang nampak yang dekat keluar tu. Ha. Jalan nanti dia tu ada teras belok kanan. Dia Oh. punya kaunter tengah-tengah tu bang. Okey, terima kasih bang. 细菌发霉，及时扫码，有不抽码，地面清理一次搞定，不需要再贴贴了。 Jom. Cepat kan? Oh, cantik. Oh, cantik. Masuk kan. Okay, kita nak naik cruise. Cepat. Oh, cantik guys. Cantik. Mesjid Melaka. Ada ke? Macam tak ada je cruise. Macam tak ada je. Tu. Jom kita tanya. Dari mana semua? Ada Dari? Shah Alam. Oh, Syah. Oh. Semalam pun tak ada. Tak ada guys, tak ada rezeki nak naik bot. Oh. Tak ada rezeki lah guys. Tengok. Kat sini kat lama. Yang naik kereta. InsyaAllah. Naik kereta pergi jog walk. Ada agak kereta. Mana boleh masuk? Yang masuk. Boleh kan dia tutup jalan tu. Ada tak ada rezeki.
Orang nak manggil tu pasalnya. Lah, baik. Itu saya pula. Saya pula. Okey. Oh, pusing dulu. Kat mana kelas dia? Keren. Oh, kat where kita tamu. Tak jauh ke tu. Lepas tu, Oh, saya, buat akibat Bismillahirrahmanirrahim. saya naik sini. Mana Spiderman? Mana-mana berak air. Boleh. Di mana? Boleh. Dia bembeng keluar. Boleh. Allah, Hello Kitty. Boleh agak gambar. Rancang ambil gambar. Hello Kitty pun Hello Kitty lah guys. Ada kurus hari ni tak ada. Sebab banjir. Ayah rasa kan, Abu beli. Tukar. Air naik sini. Dia cakap awak tak lagak tau. Abang yang ni kan? Umi nak. Lagak kau awak luar. Dia larat. Boleh. Aduh. Tukar Pikachu guys. Dia nak ambil gambar. Ambil gambar ayam. Tukar. Saya ambil Hello Kitty, abang ambil. Abang ambil Pikachu. Cik tu ambil gambar. Dia pusing dulu. Mantap. Ada lagu. Bye. Abang nak legom. Hai, ikutlah. Dah hisap. Habis saya adik sore ikut. Ya. Tunggu sekejap. Guys, kita nak pergi Jongke Walk. Ni apa ni? La Mama Sita Hostel. Limau Cafe. Wow. Mama Sita. Nak cari benda je. Okay. Jom. Wow. Oh, cantik. Minta dia mari Jongke Walk Ya.
cari kedai kitchen. Ni lah Mami dah tutup lah. Ni Mami Jongko House ni tutup. Tak Mami. Betul lah. Sinchan punya kitchen. Oh, dah tak banyak. Mana lagi Melaka? Pocket wash. Apa nak mana? Saya yang cantik. Pilihlah. Oh, ada tu juga ke? Ada wayar juga ke? Cantik. Ini satu kenangan tu. Pocket wash. Pocket wash. Welcome. Okay. Okay, pocket wash. Kita pergi All Ace kat depan hotel. Kita orang duduk kat situ. Speed apa? Kedam tak? Sikit bayar lah. Minat ayam ke apa? Minat ayam. All Ace. Makan dekat All Ace.